Baiklah, bila kita tengok laporan pendapatan terbaru Boeing ni, sekali imbas nampak macam semuanya hebat kan? Tajuk utama semua cerita pasal rekod baharu, pemulihan yang mantap. Tapi, adakah itu cerita sepenuhnya? Dalam analisis kali ini kita akan korek lebih dalam lagi. Adakah asas pemulihan Boeing ni betul-betul kukuh? Atau sebenarnya ada keretakan tersembunyi yang kita sebagai pelabuh patut risaukan? Dari pihak Boeing sendiri, inilah cerita yang mereka nak kita dengar. Pemulihan yang padu, hasil paling tinggi sejak 2018 dan tempahan tertunggak yang memecah rekod. Memang satu mesej yang sangat power untuk Wall Street. Sekarang, jom kita tengok apa yang tak diceritakan di sebalik tajuk-tajuk utama tu. Okey, ini pelan kita. Kita akan mula dengan nombor-nombor besar yang jadi tajuk utama tu. Lepas tu, kita akan zoom in ke bahagian paling penting, pesawat komersial. Kemudian kita sentuh sikit pasal bahagian pertahanan dan perkhidmatan yang jadi penstabil syarikat. Selepas tu, kita akan bincang isu yang paling kritikal, iaitu persoalan aliran tunai $10 bilion. Akhir sekali, kita akan tengok risiko-risiko besar yang menanti di hadapan. Baiklah, bahagian pertama. Angka-angka di sebalik tajuk utama. Inilah 3 metrik yang Boeing gunakan untuk buktikan yang mereka dah kembali ke landasan yang betul. Pertama sekali, hasil tahunan sebanyak $89.5 bilion. Ini bukan sekadar nombor yang besar tau. Ini adalah jumlah jualan tertinggi yang syarikat ni pernah catat sejak 2018. Satu tanda yang jelas, permintaan dah mula kembali normal. Yang kedua, 600 pesawat komersial berjaya dihantar. Ini pun angka tertinggi sejak 2018 dan bagi saya ini isyarat yang sangat penting. Ia menunjukkan yang masalah-masalah besar di barisan pengeluaran mereka mungkin dah boleh dapat diatasi. Dan yang ini, mungkin yang paling mengagumkan, rekod tempahan tertunggak bernilai $682 bilion. Ini bukan setakat permintaan yang kuat ya. Ini ibarat jaminan pendapatan masa depan untuk bertahun-tahun lamanya. Tapi dengan satu syarat besar, mereka kena mampu laksanakan penghantaran tu. CEO Boeing sendiri, Kelly Ortberg, kata ini adalah asas untuk pemulihan kami. Itulah cerita rasmi dari mereka. Jom kita bedah siasat sikit butiran dia untuk tengok sama ada asas ni betul-betul kukuh ataupun tidak. Sekarang, bahagian 2, pesawat komersial. Fikirkan bahagian ni sebagai enjin utama Boeing. Kalau enjin ni power, syarikat ni akan terbang tinggi. Kalau enjin ni semput, habislah. Okey, kat sinilah kita nampak satu percanggahan yang agak menarik. Tengok ni, hasil melonjak hampir 2 kali ganda dari $22.9 bilion ke $41.5 bilion. Pengantaran pun sama, tapi mereka masih rugi $7.1 bilion. Apa maksudnya? Maksudnya walaupun kilang sibuk dan aktiviti banyak, secara keseluruhannya setiap pesawat yang keluar tu masih tak mendatangkan untung lagi. Jadi, macam mana mereka nak capai keuntungan? Jawapannya mudah. Skala. Mereka perlu tingkatkan pengeluaran secara besar-besaran. Sasarannya, naikkan kadar pengeluaran 737 kepada 47 sebulan dan 787 kepada 10. Dengan lebih 6,100 pesawat dah ditempah, kedua-dua program ni boleh dikatakan sold out untuk dekad akan datang. Jadi sekarang ni, semuanya bergantung pada satu perkara saja. Sejauh mana cekapnya mereka boleh laksanakan operasi ni. Baiklah, kita beralih ke bahagian 3, pertahanan dan perkhidmatan. Walaupun semua orang fokus pada pesawat komersial, sebenarnya segmen-segmen inilah yang jadi penstabil penting untuk syarikat dan kedua-duanya tunjuk prestasi yang cukup mantap. Cuba tengok perbezaan ni. Bahagian pertahanan atau BDS rugi sikit je. Tapi bahagian perkhidmatan global, BGS, nampak sangat untung dengan pendapatan $13.5 bilion. Cuma kena ingat ya, angka ni ada dibantu oleh keuntungan sekali sahaja. Tapi yang paling penting untuk kedua-dua segmen ni ialah tempahan tertunggak yang memecah rekod. Inilah yang bagi mereka kestabilan pendapatan untuk jangka masa panjang. Nak bagi konteks sikit, bahagian pertahanan memang menang kontrak-kontrak penting tapi pada masa yang sama, tanggung rugi besar $565 juta hanya untuk satu program saja, kapal tangki KC-46A. Ini tunjukkan risiko yang ada dalam kontrak harga tetap mereka. Sebaliknya pula, BGS ni memang bintang sebenar. Pesanan rekod margin operasi yang sihat pada 18.6%. Ini bukti perniagaan perkhidmatan mereka sangat menguntungkan. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian yang paling penting. Metrik yang paling diperhatikan oleh mana-mana penganalisis atau pelabur yang serius. Bahagian 4,
aliran tunai bebas. Lupakan sekejap pasal hasil dan untung atas kertas. Inilah ukuran sebenar kesihatan kewangan Boeing. Okey, apa tu aliran tunai bebas atau FCF? Secara ringkasnya, ia adalah duit tunai yang tinggal dalam syarikat selepas semua bil operasi dan perbelanjaan modal dibayar. Ia adalah penunjuk utama sama ada syarikat tu sihat atau tidak, mampu bayar hutang atau tidak, dan ada duit tak untuk berkembang. Bagi Boeing sekarang ni, inilah metrik yang paling mustahak. Untuk tahun 2026, Boeing jangkakan FCF mereka antara 1 hingga 3 bilion dolar. Fakta yang ia positif tu pun dah satu pencapaian besar selepas bertahun-tahun negatif. Tapi, angka ni masih jauh sangat dari matlamat jangka panjang mereka. Dan inilah persoalan utama yang menentukan sama ada Boeing ni satu pelaburan yang bagus atau tidak. Sasaran jangka panjang mereka ialah 10 bilion dolar FCF setahun. Macam mana dari 1.3 bilion mereka nak capai 10 bilion? Jurang tu sangat besar. Pengurusan Boeing dah bentangkan pelan tindakan mereka. Hujah mereka, aliran tunai sekarang ni tengah tertekan sebab ada beberapa faktor negatif sementara yang mereka panggil bad guys. Ini termasuklah kos permulaan program 777X, pampasan kepada pelanggan sebab lambat hantar pesawat, cas tunai dari program pertahanan dan perbelanjaan modal yang tiba-tiba tinggi. Jadi teori mereka macam ni, bila semua bad guys ni dah selesai dalam beberapa tahun lagi, aliran tunai normal mereka akan terus melonjak ke sasaran 10 bilion dolar tu. Bunyi macam senang kan? Itu teorinya, itu rancangannya. Sekarang, jom kita beralih ke bahagian terakhir dan bagi saya, yang paling kritikal, risiko-risiko pelaksanaan yang boleh hancurkan keseluruh strategi ni. Okey, tengok ni. Sebelah kiri, kita ada matlamat pengeluaran yang sangat-sangat tinggi. Sebelah kanan, kita ada realiti operasi yang penuh cabaran. Nak capai keharmonian rantaian bekalan, nak gabungkan spirit aerosystems dengan lancar, nak uruskan pelaburan dan pengambilan pekerja baru secara serentak. Setiap satu ni adalah halangan yang sangat besar dan penuh dengan risiko. Dan bukan itu saja, selain cabaran pengeluaran, ada lagi satu halangan besar. Pensijilan. Varian baru 737 masih tunggu kelulusan. Penghantaran pertama 777-9 dah ditunda ke tahun 2027. Dan yang terbaru, ada pula potensi isu ketahanan enjin pada 777X. Ini tambah lagi satu perkara yang kita tak boleh jangka. Sebarang penangguhan lagi kat sini akan beri kesan langsung dan negatif kepada aliran tunai masa depan mereka. Titik. Jadi, inilah kesimpulan kita. Di satu pihak, tempahan tertunggak yang memecah rekod seolah-olah memberi laluan yang sangat jelas ke arah pemulihan. Tapi, di pihak lain pula, risiko pelaksanaan dan pensijilan yang menanti adalah amat-amat besar. Ini membawa kita kembali kepada soalan asal, soalan 10 bilion dolar tu. Dengan semua cabaran ini, adakah sasaran aliran tunai 10 bilion dolar Boeing tu betul-betul sangat boleh dicapai seperti yang didakwa oleh pihak pengurusan? Jawapan kepada soalan inilah yang akan menentukan ke mana hala tuju harga saham syarikat ni untuk tahun-tahun yang akan datang.